Macam kita dulu, waktu kita kecil-kecil walaupun kita memang nakal. Bila ada orang tua kat tepi-tepi kita, kita memang behave sikit lah. Tapi budak sekarang tak. Dia memang tak kisah, dia tak peduli dah sebab dia dah di-train. Dia dah di-train daripada kecil. Dia mungkin mak ayah dia dah cakap jangan buat. Tapi dia still buat. And then bila dia dah bergaul dengan, mungkin ada anak mak ayah yang tak halang dia. Jadi dia dah bergaul dengan si budak yang open ni. Jadi dia pun secara tak langsung tercemar dengan perangai budak tu. So bila dia dah tercemar, dia jadi macam satu penyakit yang berjangkit-jangkit gitu. Jadi bila kita di kalangan yang kita suka nak hadkan budak ni, kita suka tegur. Memang kalau ibukan kita ni macam, abang tak boleh buat gitu, adik tak boleh buat macam tu, macam asyik, tak boleh, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, tak elok. Banyak sangat lah yang tak bolehnya. Mungkin dia orang akan rasa macam tak ada kebebasan kat sana. Tapi secara tak langsung kita boleh block dia orang tau. Mungkin dia orang akan behave depan mata kita. Mungkin kat sekolah kita tak tahulah dia orang behave ke tak kan. Sebab kita dah cakap adik tak boleh cakap BABI macam ni. Benda ni tak elok disebut. Mungkin depan kita dia orang tak sebut. Kita tak tahu kalau kat sekolah kita harap dia orang takkan sebut lah. Tapi secara tak langsung kat sini kita sebagai mak ayah, kita dah memang ajar dia orang adik tak boleh sebut benda ni. So kita harap benda tu dapat stopkan dia orang untuk spread kepada orang lain. Sebab bila kita pergi kat satu ayalah taman lah, kebanyakan taman lah budak-budak dia main kan. Memang majoriti saya dengar tak habis-habis dengan ayat BABI ni. Saya haraplah mak ayah kat luar sana, sebab kita pun ada anak, anda semua pun akan, mungkin tak berkahwin lagi, akan ada anak, tolong ajar dia orang cara-cara adab ni. Sebab kita tak nak anak-anak kita ni dibawakan satu environment yang macam si husband dengan wife yang dalam kereta api tu, yang berkenaan dengan cerita orang buta saya. Nanti saya, sebelum saya nak end, saya cerita balik cerita kisah pasal orang buta tu. Saya tak nak, kalau boleh kita tak nak lah kita punya masyarakat sekarang makin bertambah-tambah persepsi yang macam si husband and wife dalam train yang anggap anak si ayah ni ada masalah mental. Sebab first impression kita dah fikir, oh dia ni ada something wrong dengan mental dia. Tapi dia tak tahu cerita yang sebenarnya. Kita cuba, kita usaha. Bila kita dapat tengok anak kita ni ada buat benda yang tak sepatutnya, walaupun dia budak kecil, kita kena tegur dia. Walaupun baby macam saya, anak saya baby pun saya cakap, adik tak baik, tak boleh pukul macam tu, tak boleh macam ni, tak boleh. Walaupun kita tahu dia baby, memang dia takkan faham, memang dia takkan mengerti, tapi kita, tak boleh. Macam tu. Kita kena ajar daripada kecil. Daripada kecil, bila kita ajar secara tak langsung, kakak dengan abang, dia akan nampak. Cakap, oh tak boleh pukul. Oh, okey. Dia orang akan belajar lah. Kita bukannya nak train si baby ni saja. Secara tak langsung kita nak train kakak dengan abang dia sekali. Tak boleh macam ni. Kadang-kadang dia cakap, kita